Ramai rakyat Malaysia masih tak sedar betapa besar jurang gaji dengan negara jiran. Bila kali terakhir anda melihat gaji anda dan terfikir, adakah saya benar-benar dibayar mengikut nilai saya? Fakta sebenar mungkin mengejutkan anda. Ramai rakyat Malaysia masih tidak menyedari betapa besar jurang gaji antara kita dan negara jiran. Walaupun kita bekerja keras setiap hari, gaji kita jauh di belakang berbanding negara-negara seperti Singapura, Thailand dan juga Indonesia dalam beberapa sektor. Tetapi kenapa ini berlaku dan apa yang boleh kita lakukan mengenainya? Jika anda tertanya-tanya mengapa kita masih belum dapat mengejar, anda tidak bersendirian. Ini adalah sesuatu yang saya fikirkan banyak, terutamanya sejak saya bercakap dengan seorang rakan di Singapura yang memberitahu saya bahawa gaji purata kita jauh berbeza. Jadi, jika anda juga ingin tahu, mari kita pecahkan perkara ini bersama dan cari tahu mengapa jurang ini wujud dan bagaimana ia memberi kesan kepada kita semua. Assalamualaikum, dan mari kita mulakan. Pertama sekali, mari kita lihat angka-angka ini. Gaji purata di Malaysia pada tahun 2023 sekitar 3,500 RM hingga 4,000 RM sebulan. Di permukaan, jumlah ini mungkin nampak agak memadai. Namun, apabila dibandingkan dengan Singapura, di mana gaji purata adalah sekitar SGD 5,000, lebih kurang 15,000 RM, barulah kita nampak jurang sebenar. Kita bercakap tentang perbezaan lebih daripada 3 kali ganda untuk melakukan pekerjaan yang serupa di negara jiran. Tidak hairanlah ramai rakyat Malaysia mencari peluang yang lebih baik di luar negara, terutamanya di Singapura, di mana potensi gaji jauh lebih tinggi. Namun, jurang gaji ini bukan hanya terhad kepada Singapura. Jika kita lihat di Thailand, kita dapat lihat bahawa gaji purata mereka berada di sekitar THB 20,000 hingga 25,000, 2,700 RM hingga 3,400 RM. Walaupun ini lebih dekat dengan angka Malaysia, ia masih menunjukkan perbezaan yang ketara. Namun, apabila kita gali lebih dalam, kita sedar bahawa kos sara hidup di Thailand lebih rendah, yang bermaksud rakyat Thailand mungkin masih dapat menyimpan atau hidup dengan selesa dengan apa yang mereka perolehi, sementara kita bergelut untuk mencukupkan perbelanjaan di sini dengan gaji yang serupa. Jadi, apakah yang menyebabkan jurang gaji ini? Ia adalah gabungan beberapa faktor dan mari kita uraikan satu persatu. Salah satu sebab terbesar jurang gaji ini adalah produktiviti. Di negara-negara seperti Singapura, tenaga kerja lebih mahir dan produktif, sebahagiannya kerana standard pendidikan yang tinggi, pengkhususan industri dan kemajuan teknologi yang mereka amalkan. Pekerja mereka secara umumnya lebih cekap, bermakna mereka menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang kurang. Dan jangan lupa tentang infrastruktur. Singapura melabur banyak dalam modal insan mereka. Hasilnya, pekerja mereka dibayar lebih kerana mereka melakukan tugas yang lebih bernilai. Ia adalah persamaan mudah. Kemahiran yang lebih baik tambah produktiviti yang lebih baik sama dengan gaji yang lebih tinggi. Di Malaysia, sebaliknya, masih ada sebahagian besar penduduk yang bekerja dalam sektor rendah kemahiran dan gaji rendah. Ambil contoh industri pembuatan, misalnya. Walaupun Malaysia telah membuat kemajuan besar dalam inovasi teknologi, kita masih melihat banyak pekerjaan pembuatan yang bernilai rendah, berulang-ulang, dan sangat bergantung kepada tenaga kerja. Sektor-sektor ini cenderung menawarkan gaji yang lebih rendah berbanding sektor-sektor yang lebih maju seperti teknologi atau kewangan, di mana gaji boleh jauh lebih tinggi. Keadaan ini telah mewujudkan jurang gaji yang besar, terutamanya jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, di mana industri pembuatan telah berkembang menjadi sektor-sektor teknologi yang lebih tinggi yang memerlukan pekerja yang lebih mahir. Satu lagi faktor penting adalah inflasi dan kos sara hidup. Selama bertahun-tahun, Malaysia telah melihat inflasi meningkat, tetapi gaji tidak berkembang mengikutnya. Ambil contoh perumahan, misalnya. Sewa telah melonjak, dan memiliki rumah telah menjadi impian bagi ramai, kerana ia kini sukar dicapai oleh kebanyakan rakyat Malaysia dengan gaji purata. Sementara itu, di Singapura, walaupun kos sara hidup lebih tinggi, gaji mereka juga meningkat untuk menyesuaikan, yang menjadikan populasi mereka lebih selamat secara keuangan, walaupun harga tinggi. Di sebalik itu semua, mari kita bincangkan tentang kemunculan ekonomi baharu, terutamanya di Asia Tenggara. Thailand, Indonesia, dan Filipina telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam sektor teknologi mereka. Negara-negara ini telah melabur banyak dalam teknologi dan inovasi, yang membawa kepada peluang pekerjaan baharu, gaji yang lebih tinggi, dan taraf hidup yang lebih baik.
Malaysia, walaupun mempunyai scene teknologi yang berkembang, masih ketinggalan dalam hal mencipta pekerjaan yang memberi pulangan tinggi untuk pekerja-pekerjanya. Kekurangan pekerjaan yang didorong oleh inovasi ini menyebabkan negara kita sukar untuk mengejar negara jiran dari segi gaji. Sekarang, mari kita lihat bagaimana jurang gaji ini memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Bayangkan ini, anda bekerja 9 hingga 5, memberikan segala-galanya setiap hari, tetapi apabila anda semak gaji, anda rasa seperti anda tidak membuat kemajuan dalam perbelanjaan bulanan. Kos sara hidup yang meningkat memaksa kita untuk berjimat dan membuat pengorbanan. Dan bagi ramai, impian memiliki rumah atau menyimpan untuk masa depan semakin jauh. Sementara itu, di seberang sempadan Singapura, pekerja mereka dibayar jauh lebih banyak untuk melakukan pekerjaan yang serupa, menjadikan keadaan keuangan mereka lebih selamat. Berikut adalah contoh menarik untuk dipertimbangkan. Seorang jurutera perisian kanan di Malaysia mungkin mendapat sekitar 7,000 RM hingga 9,000 RM sebulan. Bandingkan itu dengan rakan mereka di Singapura, yang boleh dengan mudah memperoleh SGD 6,000 hingga SGD 8,000, 18,000 RM hingga 24,000 RM. Itu adalah jurang yang ketara, terutamanya dalam industri yang sangat permintaan seperti teknologi. Dan walaupun kita bercakap tentang teknologi, perlu disebutkan bahawa set kemahiran yang diperlukan dalam bidang ini sering memerlukan pelaburan yang besar dalam pendidikan dan latihan, yang mungkin lebih mudah diakses di negara-negara yang mempunyai infrastruktur pendidikan yang lebih kukuh. Yang lebih mengejutkan, walaupun rakyat Malaysia mendapat gaji lebih rendah berbanding negara jiran, kita sering bekerja lebih lama. Rakyat Malaysia bekerja lebih keras, tetapi kita tidak melihat ganjaran keuangan yang sama seperti rakan kita di negara lain. Ketidakseimbangan ini menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan ramai pekerja. Bayangkan anda bekerja lebih masa, mengambil tanggungjawab tambahan, dan melihat rakan-rakan Singapura anda dibayar 3 kali ganda untuk usaha yang sama. Ia boleh terasa mengecewakan. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana Malaysia boleh menutup jurang ini. Pertama, pendidikan dan pembangunan kemahiran perlu menjadi keutamaan. Dengan melabur lebih banyak dalam pembangunan kemahiran dan pendidikan tinggi, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik, STEM, Malaysia boleh mula mencipta tenaga kerja yang dilengkapi untuk mengambil pekerjaan yang lebih tinggi gaji, lebih mahir. Ini boleh membantu meningkatkan gaji purata di seluruh negara, mengurangkan jurang antara kita dan negara-negara seperti Singapura. Kedua, inovasi dan pelaburan dalam teknologi perlu menjadi keutamaan. Malaysia perlu memberi tumpuan kepada penciptaan ekosistem yang menyokong syarikat permulaan, syarikat teknologi, dan industri bernilai tinggi. Singapura telah melakukan ini dengan baik, dan kini tiba masanya Malaysia untuk melangkah ke hadapan dan melabur dalam sektor-sektor yang berkembang pesat ini. Akhir sekali, kerajaan perlu melihat kepada gaji dan keadaan hidup. Polisi yang secara langsung menangani jurang gaji antara pelbagai industri, sambil mempertimbangkan inflasi dan kos sara hidup, boleh menjadi langkah besar untuk menutup jurang ini. Pendekatan yang lebih seimbang terhadap pertumbuhan gaji tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia, tetapi juga menjadikan Malaysia lebih menarik untuk rakyatnya kekal dan bekerja dalam negara. Memang benar, keadaan di Malaysia semakin baik, walaupun perlahan. Terdapat dorongan yang kuat untuk pekerjaan dalam ekonomi digital dan industri berasaskan teknologi, dan dengan inisiatif seperti Malaysia 5.0, kita boleh mengharapkan pertumbuhan dalam bidang seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan pembuatan pintar. Tetapi untuk benar-benar menutup jurang ini, negara perlu mencipta pekerjaan yang membayar dengan baik, memerlukan kemahiran tinggi, dan boleh bertahan dalam jangka masa panjang. Ini membawa kita kepada soalan yang lebih besar. Apa yang boleh anda lakukan sebagai individu untuk mengawal masa depan keuangan anda? Kuncinya adalah terus belajar, menyesuaikan diri, dan meletakkan diri anda dalam sektor yang berkembang pesat. Jika anda berada dalam bidang teknologi, keuangan, atau penjagaan kesihatan, anda sudah berada dalam kedudukan yang baik untuk memanfaatkan gaji yang lebih tinggi. Jika tidak, sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan peningkatan kemahiran. Sama ada melalui kursus dalam talian atau sijil. Membangunkan kemahiran baharu akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pada masa yang sama, ingatlah bahawa kerajaan dan sektor swasta mempunyai peranan untuk dimainkan. Mereka perlu bekerjasama untuk menangani isu-isu ini dan melabur dalam industri yang menyediakan pertumbuhan kerjaya sebenar untuk rakyat Malaysia.
Tetapi akhirnya, terpulang kepada kita semua untuk terus berjuang untuk perubahan, sama ada dengan meningkatkan kemahiran kita sendiri atau memperjuangkan polisi yang lebih baik yang menyokong gaji yang adil di seluruh sektor. Jadi, apa pendapat anda? Adakah kita boleh menutup jurang ini atau sudah terlambat? Jika anda percaya bahawa rakyat Malaysia layak mendapat gaji yang lebih baik untuk usaha mereka, beritahu saya pendapat anda di ruangan komen. Jika anda rasa video ini berguna, pastikan untuk like, subscribe, dan kongsikan dengan orang lain yang mungkin tidak sedar betapa besar jurang ini sebenarnya. Sudah tiba masanya untuk kita berdiri bersama dan berjuang untuk gaji yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik untuk semua. Kesimpulannya, jurang gaji antara Malaysia dan negara jiran adalah nyata, dan ini adalah sesuatu yang perlu ditangani. Dari pendidikan hingga inovasi, terdapat banyak bidang di mana penambahbaikan boleh dilakukan. Tetapi semuanya bermula dengan kesedaran, dan kini anda tahu fakta-fakta tersebut. Sudah tiba masanya untuk mula mendorong perubahan. Mari kita bekerja bersama untuk menutup jurang ini dan mencipta masa depan di mana rakyat Malaysia boleh mendapatkan